Alahai, tiba-tiba timbul nama sekolah tahfiz, pelajar tahfiz dikaitkan dengan laluan yang diberi kepada pelajar-pelajar UEC. Mak Lampau ni memang tak pandai tapi tidaklah juga bodoh sangat. Okay? Sebelum tu mak nak teranglah bagi faham sikit sebab dia pelik sungguh tak boleh brain. Apa itu sekolah tahfiz? Sekolah tahfiz di Malaysia ini adalah satu sekolah yang menekankan kepada tiga pembelajaran tiga, iaitu satu, hafazan mengenai Al-Quran, belajar Quran, tajwid dan hafazan. Nombor dua adalah pengajian Islam, pengajian Islam dini, iaitu akidah, tafsir, tauhid, fiqh, fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya. Nombor tiga yang ada di dalam sekolah tahfiz adalah akademik. Dan akademik ini adalah akademik pelajaran-pelajaran akademik kebangsaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelajaran apa yang harus diambil dengan silibus-silibus yang macam mana dan kelayakan yang perlu dicapai yang macam mana, dan kena ambil peperiksaan kebangsaan seperti sijil pelajaran Malaysia. Malaysia. Sijil pelajaran Malaysia. Budak tahfiz dah tahu depa kena ambil sijil pelajaran Malaysia. Depa kena belajar akademik yang mengikut silibus kebangsaan Malaysia. Bukan silibus import ya, bukan dari Arab atau Kuwait dan sebagainya. Untuk mereka masuk ke institusi pengajian tinggi awam, yang ini wajib ada. Jadi budak-budak tahfiz dah lama dah ambil SPM, dah lama dah. Kalau pun ada dan silibus-silibus yang bestnya, sekolah-sekolah tahfiz ni dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia lagi. Tapi UEC ni yang hangpa duk kaitkan dengan tahfiz ni, dia macam tak boleh brain. UEC ni nombor satu sekali ialah pelajaran sistem silibus mereka bukan mengikut piawaian sistem pendidikan akademik Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahasa perantaraan di sekolah tahfiz tentulah bahasa Malaysia. Bahasa Arab pun bila belajar Quran saja. Tapi bahasa perantaraan utama di sekolah UEC adalah bahasa Mandarin. Daripada awal mereka belajar sekolah kebangsaan Cina sampai nak ambil UEC adalah bahasa Mandarin. Dan yang paling main adalah sistem pendidikan itu adalah sistem pendidikan import. Pelajaran silibus semua pelajaran silibus import. Tidak ada kaitan dengan piawaian akademik Malaysia. Once upon a time, you tak yakin dengan sistem pembelajaran Malaysia. You tolak SPM. You memilih sistem UEC. Hari ni you nak masuk balik. Budak-budak tahfiz dah lama masuk dengan sijil SPM. Hari ni hampa nak minta masuk, nak minta kami bagi laluan, dan orang yang nak bagi laluan ini pula nak justify segalanya, dikaitkan pula dengan budak-budak tahfiz atau sekolah tahfiz. Hampa boleh brain tak benda ni? Hampa boleh brain tak? Mak tak boleh brain.